Sekarang ni kita sebenarnya kon Hak Jai. Akik Daerah Kuning dah bermakna kata suruh kita semua duduk di kawasan Hak Jai tu asal dah. Beringat berkenaan dengan air bah ataupun air banjir kali yang kedua asal dah. Jadi hari ni tanggal 18 Tanuakum 1568 bila kita tengok di kawasan Hak Jai sana nak goyak kata air tu kira atas batas tu kebanyakan lipoh sana, lipoh atas batas. Kereta duk gi dalam air asal dah. Jadi ada setengah tempat tu air apa ni tanah gutuh. Jadi nak ayat kata sekarang ni di kawasan Hak Jai duduk dalam keadaan bimbang sangat asal. Tengah hari tadi pun kita dapat dah apa ni SMS ataupun call kancing teran asal. Goyak kata sungguh bingat berkenaan dengan air bah dan juga tanah gutuh dan juga kena akik barang belah-belah, akik naik tempat yang tinggi asal. Jadi sesama mana duduk di kawasan Hak Jai tu beringatlah. Hak duduk di kawasan lain tu marilah sama-sama kita berdoa semoga saudara kita duduk di kawasan Hak Jai tu tak ada jumpa dengan banjir, tak ada jumpa dengan bah seperti yang mana dia telah jumpa dah sesara. Sekadar ni selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.